Gadai emas untuk menunaikan umrah. Tuan-puan, bolehkah kita gadai emas untuk menunaikan umrah? Ini adalah bukti di mana Dr. Ahmad Luqman gadai emas beliau untuk tunaikan umrah. Umrah selesai, emas pun dapat balik. Pada awal Februari 2025, Dr. Ahmad Luqman dan isteri terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Sebahagian daripada kos belanja umrah Dr. Ahmad Luqman dapat daripada hasil emas yang beliau gadaikan. Beliau saya nak jual, jadi beliau gadaikan di Arahnu dan dapat cash serta buat pembayaran untuk perbelanjaan umrah beliau. Di sini kita dapat lihat dua kebaikan hasil daripada tabungan emas kita, tuan-puan. Yang pertama, kita dapat selesaikan hajat kita ataupun matlamat kita tanpa kita perlu berhutang dengan orang lain ataupun mana-mana pihak. Yang kedua, tuan-puan, kita boleh tebus kembali emas yang kita pajak ni dan kita akan miliki semula aset emas kita, tuan-puan. Jadi, tuan-puan, banyak kelebihan-kelebihan emas jika kita menggunakan ilmu yang betul. Jika tuan-puan ingin menjadi seperti Dr. Ahmad Luqman, tuan-puan mempunyai matlamat yang sama, tuan-puan boleh mulakan tabungan emas hari ini. Tuan-puan boleh follow saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan juga cara-cara beli emas. Assalamualaikum.